Lagi hebat monster kali ni XKT09. Sound padu, gaming pun cun. Dan mic dia pun not bad. XKT09 ni memang rare habis lah. Korang tengok lah tu shape dia. Inilah hebat dia guys. Hebat dia agak berat. Dan dia bukan daripada plastik. Dia daripada alloy guys. Dan dia ada dekat sini switch dia. Yang mana kita tekan ni, dia akan terbuka. Lawa gila guys. Korang tengok lah tu design dia. Fuish. Dia menggunakan Type-C untuk nak charge. Dan bateri dia boleh tahan 5 jam guys. Dia ada bagi sekali manual dan kabel Type-C. Inilah dia bentuk hebat dia guys. Korang tengok lah tu, memang cantik, memang nice gila. Dah macam nak buka bekas cincin dah guys. Korang tengok tu, memang lawa gila. So jom kita test kualiti dia. Korang tengok lah design casing dia, memang nice gila kot. Untuk full volume, bass dia memang padu, kekuatan bunyi dia pun memang kuat. Kalau korang nak main game, korang tekan je 5 saat, dia akan tukar kepada gaming mode dan korang boleh main game dengan cantik. Aku dah test lah dia punya mic. So kalau di telinga macam ni, dia jelas tapi dia slow sikit. Walaupun slow, orang masih lagi boleh dengar lah. Dan masih lagi boleh faham, tak ada masalah. Kalau lebih better, of course kita bawa sebelah ke hadapan mulut. So overall, untuk hebat monster ni, kualiti dia memang cun. Gaming pun memang power. Berminat, check out dekat beg kuning di bawah.